Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buah berangan jatuh ke rimba, mari disusun atas dulang. Izinkan saya mulakan bicara dengan semangat penuh gemilang. Nama saya Muhammad Umar Hakim bin Syahrizal. Umur saya baru 9 tahun, tapi semangat baca saya bukan mainan. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Malim. Kod sekolah saya ialah ABAA 006. Dalam waktu lapang, saya suka membaca. Bukan main-main ya. Saya suka membaca buku komik. Lagi-lagi buku yang boleh buat saya ketawa sambil belajar. Dan pada hari yang sangat istimewa ini, saya teruja sangat nak kongsi satu buku yang bagi saya nampak kecil tapi kesannya besar. Yang buat saya gelak, fikir dan jatuh cinta balik dengan budaya kita. Tajuknya Lawak Pantun, hasil karya dari penulis berbakat X. Rizal yang diterbitkan oleh Bling Book Sendirian Berhad dengan 125 halaman yang padat dengan jenaka, sindiran manja dan seni bahasa. Buku ni unik sebab dia tak ada jalan cerita panjang ataupun bab-bab yang kena hadam satu-satu. Tapi jangan salah sangka, setiap helaian bagaikan satu punchline yang kena tepat ke hati. Contoh pantun ialah pergi memancing tersepak batu, jangan lupa letak umpan. Muka garang suara macam hantu, tapi takut lipas depan-depan. Nampak macam lawak ringan, tapi sebenarnya setiap pantun dalam buku ni ada maksud dia. Ada maksud tersirat, ada sindiran lembut dan kadang-kadang nasihat yang padu. Buku ni himpun lebih 100 pantun yang merangkumi pelbagai tema dari perangai pelik manusia, isu sosial, cinta sehinggalah tingkah laku netizen zaman sekarang. X. Rizal bijak bermain dengan bahasa. Dia guna gaya klasik pantun tapi disulam dengan kosakata moden, menjadikan buku ni mesra pembaca zaman sekarang. Nak jadikan bahan persembahan pun boleh, nak jadikan bahan bacaan santai pun ngam. Antara kekuatan utama buku ni, sesuai untuk semua lapisan umur. Menghidupkan kembali seni pantun Melayu. Sesuai untuk pertandingan. Antara nilai yang dapat saya pelajari, seni mentegur dengan adab, kreativiti dalam berbahasa dan kepentingan humor dalam kehidupan harian. Dan paling penting, buku ni mengingatkan kita bahawa budaya Melayu tu bukan benda lapuk. Ia boleh jadi trending kalau disampaikan dengan cara yang bijak. Buku Lawak Pantun ni bukan sekadar bahan bacaan ringan. Saya sangat syorkan buku ni kepada semua. Beli kereta simpan resit. Jangan langgar nanti bahaya. Lawak pantun bukanlah sedikit tapi syarat dengan nilai budaya. Sekian, terima kasih. Selamat bergelak sambil berbudaya.